Mengundi pada hari Sabtu ini, jangan lupa ramai-ramai mengundi. Di mana saja anda mengundi dalam Pilihan Negeri Johor, pulanglah, terutamanya anak-anak muda, tunaikan kewajipan anda. Hari ini saya akan bersama dengan calon Buluh Kasab. Kita ada program selepas ini. Ini saya dengan kuda-kuda perang saya. Kita terus gempur Buluh Kasab. Terbalik habis. Ini sekitar saya sekarang bergerak ke bilik gerakan utama Buluh Kasab. Kita akan berkumpul dekat sana, kemudian kita akan ada beberapa program nak petang ni sampai waktu maghrib. Ni kawan saya Razali ataupun nama dia Pak Long. Ni Kok Joy yang ikut bersama dengan kuda perang. Ni kuda perang ni. Ada speaker. Johor ke depan, undi harapan. Johor ke depan, undi harapan. BN menang, Najib senang. Ingat tu, BN menang, Najib senang. Faham? Dia dah macam mana? BN menang, Najib senang. Ingat, ya? Jadi korang doakan. Terima kasih kepada Salman Udang yang mencipta lagu ini. Tampil berbakti, suara rakyat di hati sentiasa pasti. 43 penuh pengalaman, dekat dengan rakyat cari keutamaan. Buluh Kasab bangkit bersama, kita bina negeri yang lebih berjaya. Tak kira tua ataupun muda, bersatu hati demi semua. Kini tiba masa memilih, harapan kita terus beralih. Johor depan, undi harapan. Buluh Kasab bangkit bersama, membina masa depan kita. Datang. Terima kasih banyak datang dalam kesibukan tu. Sempat. Ni YB Ju Wairiah daripada Selangor. Terima kasih banyak sudi datang. Walaupun dia sibuk dekat sana. Sebelah tu Rina. Buat live pagi tu dalam kereta tu dia lah. Ada orang jual baju, siapa nak datang beli baju. Ni yang bukannya bagi tu, ni beli. Dekat Biju Buluh Kasab boleh beli. Vest ada. Saya tak beli. Saya tak dapat beli. T-shirt ada. Topi ada. Wih, ada birthday ke? Oh, juara
Raya birthday hari ni. Dekat Bulu Kasap. Kita dekat Bulu Kasap saya sekarang. Ini petugas-petugas kita sedang buat kerja siang malam 24 jam. Terima kasih banyak petugas-petugas kita yang bekerja kat lapangan ada, yang kerja kat BGU pun ada. Jom masuk semua. Baby Ju Itu dia orang sambut hari ulang tahun Jawairiyah. Bekas calon di Hulu Kelang, Selangor. Dulu Webi Juara, orang panggil, saya panggil dia Webi Juara. Tapi masa Pilihan Raya ni di sana dia tewas dekat Hulu Kelang. Tapi dia orang yang begitu kuat, mantap, gigih. Dia kena jaga dekat Sungai Balang, tapi masih ambil masa untuk datang ke Bulu Kasap. Sebab kawan baik dia bertanding dekat Bulu Kasap. Walaupun kesibukan masa, dia masih datang juga di Bulu Kasap. Kesalan kat Webi Ju. Siapa ni? Saifah Suzila. Aisyah dengan Ai dekat Sungai Balang. Webi Ju. Ni ada viewers Saifah Suzila dari Kesalan. TikTok. Live TikTok. Siapa dia salah? Saifah Suzila nama dia. Kesalan kat Webi Ju. Waalaikumsalam Syaifah. Aku dah sampaikan tahu salam dia. Terima kasih datang sini. Terima kasih banyak. Buat dari KL, so lambat datang sini dulu. Lepas ni petang sikit malam baru balik ke Sungai Balang. Sungai Balang kan? Pengundi Sungai Balang. Pengundi Sungai Balang balik. Calon nombor 3 di Sungai Balang. Calon nombor 3 di Sungai Balang, Soraya. Di nombor Siapa nama Soraya? Soraya. Ya, Soraya Sungai Balang. Okey, terima kasih. Kita juga tidak lupa kepada petugas-petugas kita yang tak terhenti bekerja. Ni petugas-petugas belakang tabir yang ada 24 jam di video. Doakan dia orang sihat-sihat. Ni baju ni, korang aku tak boleh nak belanja lah korang kena datang sini lah. Ni tokai baju ni. Ini bukannya percuma tu korang datang ke BGU Sungai apa ni? Di Bulu Kasap datang boleh beli 25%. Wah betul. Cakap 20% kau. Ni baju ni. Berapa ringgit ni? 30 t-shirt. Ni t-shirt hitam Pakatan Harapan tu di belakang. Yes. Depan dia Harapan. Harga RM30 saja. RM30. Sehingga stok masih ada. Yang ini pula warna merah Harapan. Belakang dia Pakatan Harapan. Berapa ringgit? Sama. Sama. 20? 25.
RM30. Okey, ni vest. Vest warna hitam, harapan depan. Ini last punya. Belakang dia harapan. Berapa ringgit? 80 last saja. 80. Hanya mahal sikit. Vest. Allah. Allah Akbar. Ni vest. Ni vest warna merah. Harapan. Vest ya, harapan. Belakang dia harapan. Harga 60. RM60. Aku promote dapat satu line ni. Oi, aku promote dia tak nak bagi aku selai. Teruk betul lah token ni. Okey, topi. Cap 30. Cap RM30. Ya. Harapan. Warna hitam pun sama kan? Betul. Wah, ni cap warna hitam RM30. Ini keadilan. Keadilan warna hitam berapa ringgit? Sama 30. 30. Keadilan warna biru 30. Sama. Dan satu lagi warna hitam. Ni RM30. Aku tak tahu kau boleh bagi COD atau tidak. Nanti masalah. Ada tanya bagi COD tak dia tu? Ada. Itulah. Ni t-shirt. T-shirt berkollar. Harapan 30. T-shirt berkollar harapan, kain pun kau tengok cantik. Ada 4 Belakang kosong. Ini berapa ringgit? RM50. RM50. Aku pun tak beli. Ni cantik jaket ni. Ni jaket. Viral. Jaket viral. Jaket Jaket ni belakang dia harapan. Ni mahal kan? Berapa ni? 150. 150. Mahal jugalah. Kan? Ada warna hitam ni. Aku tolong promote je, aku tak beli pun. Ni keadilan lah. Ni berapa ni? Yang tu 100. Ni 100. Keadilan punya, belakang tu dia keadilan. Aku tolong promote, aku tak dapat. Weh, aku tolong promote, aku minta murah, aku tak dapat. Aku pakai jaket ni, jaket lama, nampak ni. Jadi korang datanglah. COD, kalau nak COD macam mana? Payah sikit nak COD. Kan? Dia apa ni kena bayar tapi kos pangkalan customer kena bayar. Dia kata kalau COD kos pengantaran customer bayar. RM30. Kos pengantaran RM20 ke RM30 lah. Kalau tempat Ya. RM20 ke RM30. Tapi macam mana dia nak order? Nak alamat kau nak Dia hantar? boleh lepas lah aku pun. Aku selalu buat. Ah. Tapi one stop lah. Dia tak ada booking. Nak transfer terus. Dia tak tahu. Ini order besok datang. Alah kau datang lah dekat Buruh Kasap ni. Datang bukan satu. Rugi ke kalau kau post dekat RM20, RM30. Kau kena tanggung. RM20, RM30. Tambah RM1 boleh. Dekat letak lah. Yalah RM20, RM30 tambah RM1 boleh t-shirt dah. T-shirt boleh RM10. Betul. Kalau aku COD sampai RM20, RM30 kan. Lebih baik aku pergi beli t-shirt tambah RM10 je boleh dapat t-shirt. Tengok ni kau jual pakai ni. Kau tengok kau jual pakai. Ni kau jual pakai West. Ni. Kau tengok kau jual pakai West. Ni bayar jual tadi lah. Harga RM60. Tengok belakang. Ni belakang. RM60. Susah nak COD. Kalau aku yang jual tak apa. Aku boleh COD. Kalau orang lain jual aku nak ambil order kau tu masalah bagi aku. Saya transfer pun tak ada. Itulah. Okey. Sekarang ni yang nak tunggu kehadiran calon. Kejap lagi calon datang, kemudian kita akan buat program lah. Kita akan teruskan program. Aku ada lagi tu. Ini suasana dekat depan BGU. Tu ada bendera-bendera kan. Sini alamat dia mana BGU? Ni alamat Batu Enam ni. Alamat sini BGU ni. Alamat BGU. Yalah Buruh Kasap Batu. Dulu BGU tu. Depan apa kalau kawan nak datang? Dekat atas tu balai polis ke sekolah? Itu balai polis Buruh Kasap. Sekolah kan atas tu? Sekolah, balai polis. Kau pergi cari sekolah Buruh Kasap dekat dengan balai polis Buruh Kasap.
Biju ni tepi jalan je kau orang nampak. Banyak bendera. Betul ada banner. Ada banner tunjuk. Malah laku promote lagi. Aku terdapat free. Ni lah baju-baju. Tapi baju t-shirt ni memang lawa lah. RM50. 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 Topi pun cantik. Topi ni pattern baru. Topi RM10 Tapi Topi 30 tebal. Dia punya kain tebal. Sulam. Sulam 30. Aku pandai tak ada RM10. Hari ni saja dia boleh kasar. Hari ni saja di Buluh Kasar. Lepas ni kau pergi mana? Lepas tu dia pergi Muar. Siapa yang duduk Muar, pergilah kat Muar. Vest ni cantik. Vest ni macam cantik yang kau Joy pakai tadi. Jaket tu cantik. Jaket paling cantik. Aku pun tak beli lagi. Kan? Sebab dia mahal, 150. Kan? 150. Baik aku makan kat sini. Yang tak ada duit pandang je lah. Kan? Topi tu cantik, betul? Topi tu cantik. Topi warna merah. Tapi jaring pun baru latest. Ni yang ni warna merah ni. Warna merah ni. RM30. Betul? Semua RM30. Semua RM30. Yang satu lagi pattern merah juga. Tapi dia logo aja Yang tu logo 8. Kalau kau nak warna hitam, ni hitam. Harapan. Topi tu lawa kan? Lawa. Datanglah sini. Ni petugas-petugas kita sedang kumpulkan flyers. Ni Faya, siapa tak kenal Faya? Kenal kan? Ni pun orang kuat, selalu ada kat sini. Saya tak boleh tunjuk semua sekali lepas ini bila gerakan. Saya tak boleh tunjuk semua sekali. Saya tunjuk dalam pini je. Ni kerja-kerja selama berjalan. Di hari-hari yang terakhir. Berapa hari saja lagi tinggal. Ni bodyguard aku 2 orang. Ni bodyguard aku. Bodyguard aku orang semua orang yang apa ni? Orang gemas aku punya bodyguard. Senang. Ambil bodyguard orang gemas, kerja aku senang. Makan tak kuat. Kan? Tak ada nak mengamuk. Tapi masalah dia perupa sokmo. Kunci bilik hotel pun perupa. Kau ambil air untuk kau je kan? Berapa kau ambil? Anak berapa ni? Kau kilo. Wang limpah. Kat mana dia ambil air dalam kotak? Ada. Calon tak sampai lagi. Calon sampai saja. Kita end live kejap. Sebab saya akan ikut dia pergi program. Jadi sesiapa yang ada kesempatan, ada masa lagi untuk datang ke Buluh Kasar ataupun mana-mana tempat yang berhampiran dengan anda, libatkan diri anda. Gitu. Libatkan diri anda dalam perjuangan untuk mengkuburkan UMNO Barisan Nasional di Johor. Najib menang pula. BN menang, Najib senang. Kau nak ke? Kau nak makbulkan, kau nak kasih ke impian anak Najib kan, anak Najib
yang kata kalau BN menang besar kat Johor, itu tandanya rakyat suka kepada Najib. Jadi kita kena nafikan, kena buktikan kan. Rakyat pada menyampahkan Najib. Rakyat pada menyampahkan Najib. Sebab dialah kita berhutang sekarang ni, sebab dialah Anwar tergencat, banyak pembangunan yang dia buat, terpaksa buat perlahan-lahan kan, sebab dia dah sakau duit. Jadi orang UMNO tak boleh nafikan sebab tu kan. Kerana dia orang fikir kenapa kita main isu Najib, dia kata nak pilihan raya di Johor. Kita tak nak main, tapi dah anak Najib gatal mulut. Anak Najib yang gatal mulut sebab-sungguh. Anak Najib dalam PRN masa ni lah nak ambil kesempatan nak tunggang PRN untuk nak bebaskan bapak dia. Tak ada kena mengena lah bapak engkau dengan PRN Johor. Sama ada UMNO kalah ataupun PH menang, Najib macam tu lah keadaan dia. Kan? Duduk dalam penjara. Yang boleh menentukan dia tu yang Tuan Agong aja nasib dia kan. Atas izin Allah SWT. Yang rupa tu atas izin Allah saja Najib dia bebas kan. Dia apa cara sekalipun. Jadi tak payahlah nak tunggang-tunggang PRN di Johor ni. Buat masa je. Mana Rina tadi? Ada dalam ke? Tak, dia pergi, dia berhenti kejap je, dia keluar tadi. Dia pergi buat program. Okey? Okey, cukup sampai sini dulu. Tak ada apa dah yang aku nak laporkan. Aku menunggu untuk program sebelah sesi petang. Terima kasih banyak yang bagi gift kan. Terima kasih banyak yang tiap-tiap stream. Kena share. Kita akan buat live dari masa ke semasa. Okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Dekat sini tak boleh main lagu cetong. Lagu cetong kita lupa kejap. Kalau kat studio boleh kita main lagu cetong. Dekat sini tak boleh lah. Alamak, macam ni tak boleh nak live, tak boleh nak end ni. Hilang lah. Sudah hilang. Kalau PN sini nak undi tak? Ikatan Nasional. Ya. Nak undi apa ni? PN tak? Nak undi PN. Kalau dia kata nak undi PN tak, dia undi PN. Kalau dia tak, dia tak undi. Ada 500 orang Yalah. di Freda. Dia kata tu lah. Tempat dia sini. Kalau dia tak ada, bermakna orang dia. Terpelan tak orang dia. Nak undi siapa? Nak undi PN pun boleh. Tak undi BN pun boleh.